Rip. Yo, Kau perasan tak apa yang kau perasan sekarang ni? Apa benda? Kau perasan tak? Tak. Belum lagi, tak perasan lagi? Tak perasan Aku lagi. perasan kanak-kanak generasi sekarang ni, diorang ni lebih cepat dewasa berbanding generasi kita ni dulu. You juga. Dari segi cara bercakap, cara berfikir, cara berpakaian tak boleh tahan tu. And macam-macam lagi lah. Kau perasan tak? Aku pun perasan benda yang sama, Dah Man. perasan pula. Tapi sekarang ni kita relax dulu. Okey. Kita nak pergi tanya orang dekat luar sana. Cantik. Betul ke kanak-kanak zaman sekarang ni lagi cepat dewasa daripada kanak-kanak generasi yang dahulu? Aku rasa memang betul. Cepat. Cepat. Jom. Alright, hi guys. Sekarang saya bersama dengan nama abang siapa bang? Kuzairi. Dana, Zara, Sazalina, Kak Ina. Kakak Ina. and Shelly. Saya setuju. Kenapa? Sebab generasi dulu tak ada gadget. Tak ada gadget. Ya, generasi sekarang ni dia terdedah dengan gadget, lebih matang, lebih melihat, lebih mengetahui daripada zaman dulu. Betul. Maksudnya dia cepat terdedah. Cepat terdedah. Zaman kita dulu gadget pun susah. Ya. Zaman sekarang ni saya tengok kadang-kadang ni kalau TV tu dia kurang, lebih kepada gadget. Faham? Dia lagi pilih gadget daripada tengok TV. Betul. Alright. Tapi abang rasa ada baiknya ke tidak untuk kanak-kanak zaman sekarang ni dia cepat mendewasa? Bagi saya tak baik. Tak baik. Sebab rugi. Rugi sebab Rugi sebab zaman kanak-kanak takkan nak matang dah maksudnya dia akan hilang zaman kanak-kanak dia. akan hilang zaman kanak-kanak. Betul. Rugi dah. Saya setuju dengan pendapat tu sebab bagi saya kanak-kanak zaman sekarang dia mudah terpengaruh dengan social media. Contoh macam banyak zaman sekarang kan dekat Instagram, TikTok ada OOTD semua, so dia orang follow the trend. Orang suka lebih kepada meniru lah. Ya, sebab dia macam FOMO lah. Itu dia. Boleh jadi betul juga sebab kan nak promo. Okey, akak rasa kan based on dorang punya cara dorang, attitude dorang, benda ni adalah satu benda yang positif ke ataupun sebaliknya? Dia ada dua side lah bagi saya, positif dan negatif. Diorang boleh tiru side negatif dengan side positif, bergantung pada individu lah. Setuju? Okey, kenapa tu? Saya rasa sebab budaya media sosial dengan diorang lebih terdedah kepada teknologi sekarang. Jadi diorang mudah nak dapat informasi terkini. Okey, faham. So senang cerita, zaman sekarang ni memang apa-apa pun di hujung jari. Betul? Betul. Okey, nak cari apa boleh cari. Nak buat apa senang, macam tu je. Tapi sekarang ni, Shelly lebih sukakan kanak-kanak punya pertumbuhan menjadi dewasa tu slow macam zaman dahulu ataupun laju macam zaman sekarang? Slow macam zaman dahulu. Nampak tak? Yalah, sebab kanak-kanak sekarang lahir-lahir orang dah kasi gadget. Dah tengok handphone. Zaman dulu mana ada. Macam dulu kita kena besar dengan rotan. Ya. Sikit-sikit mak bapak kita kan. Okey, akak rasa lah kalau benda-benda macam ni, ada ke risiko-risiko dia pada masa akan datang? Agak ada lah. Okay. Sebab compare budak dulu dengan sekarang, budak sekarang ni advance dia terlampau advance. Terlampau advance sangat sebab diorang boleh tengok apa semua daripada gadget. Betul. Kita dulu masa zaman akak dulu tak ada. Betul. So bila dia terlampau advance, dia terlampau selesa, itu mendatangkan dia punya manja. Manja satu. Memberontak pun ya juga. Memberontak. Adalah bimbingan ibu bapa lah yang paling baik sekali. Kalau ibu bapa terlampau terdedah kepada telefon, jadi dia akan ambil masa yang macam ke arah yang lebih lain. Kalau ibu bapa bagi lain, kita lebih lain. Okey, apa yang ibu bapa bagi lain tu? Macam ibu bapa berikan perhatian lebih, macam tak bagi telekomunikasi yang tu. Betul-betul. Saya jarang dengar soalan jawapan ni tapi saya setuju. Jadi macam contoh ada setengah parent, diorang lebih memilih untuk berjaga-jaga dengan benda ni sebab diorang nampak benda ni boleh membawa ke arah yang lebih buruk. Tapi kalau ada ibu bapa yang pandai menjaga, pandai mendidik dan mengawasi anak-anak diorang, mungkin benda ni boleh dikawal. Ya, betul. Okey, faham. Jadi kalaulah saya tanya, saya beri pilihan pada Zara lebih memilih cara kanak-kanak membesar zaman dahulu atau zaman sekarang? Zaman dahulu. Zaman dahulu? Okey, zaman dulu macam mana tu? Kita orang tak ada pegang telefon, tak ada tu, hanya macam keluar dengan rakan-rakan. Jadi lebih sihat. Betul. Macam komunikasi dengan kawan-kawan ikut depan. Betul. Walaupun sekarang ada telefon, tapi cakap pun macam Kejap-kejap telefon? Kejap-kejap telefon? Jadi macam banyak kesihatan buruk, pasal mata. Faham. Jadi senang cerita, pada zaman dahulu mungkin dia lebih berkualiti lah kan dari zaman sekarang.
Kanak-kanak zaman sekarang ni sememangnya membesar dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak pada zaman dahulu. Tapi topik kita pada hari ini bukanlah nak mencari siapa betul, siapa salah. Kita hanya nak memastikan mereka membesar dengan keadaan yang betul dan memastikan mereka tidak kehilangan zaman kanak-kanak yang sepatutnya. Jadi kalau korang ada pendapat, boleh komen kat bawah, like and share. Kita jumpa on the next video. Bye-bye.